Cinta atau bayangan ibunya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke podcast Light KM. Kalau anda belum lagi subscribe pada channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe dan notification button supaya anda tidak terlepas video-video yang terbaru serta podcast-podcast yang terbaru. Terima kasih atas sokongan anda. Kadang-kadang, kita tak kahwin dengan seorang lelaki sahaja. Kita kahwin dengan seluruh dunia dia, termasuk ibunya. Aku kenal dia sebagai lelaki yang lembut, penyayang dan sangat menghormati ibunya. Pada awalnya, itu yang buat aku jatuh cinta. Seorang anak lelaki yang tak pernah tinggikan suara kepada ibunya, sentiasa dahulukan keluarga. Siapa tak mahu kan? Tapi aku tahu di sebalik anak mak itu, ada sisi yang perlahan-lahan memakan hubungan kami. Awal perkahwinan, semuanya nampak indah. Setiap keputusan, dia akan tanya pendapat ibunya. Aku fikir itu tanda hormat. Tapi lama-lama, aku sedar. Pendapat aku hanyalah pendapat nombor 2. Nak beli perabot rumah, mak kata warna ni tak sesuai. Nak masak, mak biasa masak lain. Nak balik kampung aku, mak rasa tak perlu kerap sangat. Aku mula rasa aku ni isteri ke atau orang luar. Tapi jujur ada juga kebaikannya. Lelaki anak mak ni biasanya bertanggungjawab. Dia tak pernah abaikan nafkah. Dia rajin, tak lepas tangan. Bila aku sakit, dia jaga. Tapi dengan cara yang dia belajar dari ibunya. Semuanya mesti ikut cara mak. Dan di situlah aku mula hilang diri. Aku cuba berbincang, bukan sekali, tapi berkali-kali. I nak kita buat keputusan bersama. Kataku kepadanya. Dia jawab lembut. Mak lebih berpengalaman. Ayat tu yang selalu jadi penamat setiap perbincangan. Lama-kelamaan, aku bukan lagi isteri. Aku cuma pelakon tambahan dalam hidup dia dan watak utama tetap ibunya. Konflik mula memuncak bila aku mengandung. Aku fikir ini masa untuk kami jadi keluarga sendiri, tapi rupanya lagi kuat pengaruh ibunya. Cara aku makan dikritik, cara aku berehat dipersoalkan, cara aku bersedia jadi ibu, semuanya salah di mata ibunya. Dan dia diam atau lebih tepat berpihak. Malam itu pertama kali aku menangis bukan sebab penat, tapi sebab aku rasa kalah. Awak pilih saya ke atau mak awak? Soalan yang aku sendiri tak sangka akan keluar. Dia diam lama. Dan dalam diam itu, aku sudah tahu jawapannya. Selepas anak lahir, keadaannya tak berubah. Malah semakin parah. Setiap keputusan tentang anak mesti melalui kelulusan ibunya. Aku mula rasa terperangkap. Rumah tangga yang sepatutnya jadi tempat berlindung jadi tempat aku kehilangan suara. Aku cuba bertahan demi anak, demi kenangan cinta yang dulu. Tapi satu hari aku sedar, cinta tak sepatutnya buat kita hilang diri sendiri. Dan aku pilih untuk pergi. Perceraian itu bukan sebab aku tak sayang, tapi sebab aku terlalu sayangkan diri aku yang semakin hilang. Hari ini bila aku pandang kembali, aku tak salahkan dia sepenuhnya. Dia cuma anak yang terlalu setia. Tapi aku perlukan suami, bukan bayangan ibunya. Kalau kau tanya aku, kahwin dengan lelaki anak mak ni salah ke? Tak. Tapi pastikan dia tahu beza antara hormat dan mengutamakan. Sebab kalau tidak, yang hilang nanti bukan dia, tapi kau. Dan kadang-kadang, pergi itu bukan kalah, tapi satu-satunya cara untuk selamatkan diri. Terima kasih kerana mendengar podcast kali ini. Jika anda belum lagi subscribe, jangan lupa subscribe sekarang juga dan tekan notification button supaya anda tidak terlepas dengan podcast yang terbaru. Terima kasih atas sokongan anda.